rakan-rakan yang saya muliakan, dan yang utama juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana sambutan dan juga kerana dukungan kepada satu usaha mengangkat martabat dan memberi makna kepada penyertaan ekonomi Bumiputera di Pulau Pinang. Ini seolah-olah ada satu misnomer ataupun kontradiksi. Selalunya orang bicara Bumiputera itu menghadapi masalah besar di Pulau Pinang. Kerana di Pulau Pinang ini Bumiputera umumnya minoriti. Dan ketua menterinya juga bukan seorang Melayu. Tapi kalau lihat angka, kerana kerjasama diberikan oleh kerajaan negeri, dipaparkan oleh Saudara Berhad TKM tadi, dan juga program kerjasama dengan semua jabatan. Malah kalau kita lihat penyertaan syarikat Bumiputera, sama ada dalam kegiatan Bumiputera khusus ataupun rakan kongsi dengan syarikat-syarikat Cina dan syarikat-syarikat bukan Bumiputera yang ada, dan program suami ke doktor yang kita akan luncurkan, kita lihat prestasi umum orang Melayu Bumiputera di Pulau Pinang mengatasi hampir keseluruhan negeri-negeri Melayu yang lain. Ya. Dan ini yang tidak dihebahkan. Yang saya dengar ini masalah keteguran, dan kritikan dan kutukan seolah tidak apa-apa dilakukan. Ya. Saya oleh itu nak mulakan dengan menyatakan penghargaan saya. Bukan saja kepada Dr. Muhammad, tapi kepada kerajaan negeri Pulau Pinang yang menjadikan agenda pembangunan Bumiputera ini agenda pembangunan bersama negeri Pulau Pinang. Dan bila kita lihat kepentingan mengangkat martabat semua kaum, kerana ada jurusan pembangunan masyarakat negeri keseluruhannya yang memberikan ruang kepada rakan-rakan kita pendekat Cina yang harus diberikan dukungan seperti biasa. Dan kita tidak mahu juga rakan-rakan kita dari kalangan India yang merasakan diri mereka terpinggir dan tersisih dari arus pembangunan. Bagi saya, ini dia kekuatan Malaysia. Ada ruang dan jurusan di mana kita harus perkemas dan tingkatkan, seperti mana wujudnya Majlis Pembangunan Bumiputera dan kerjasama dan penyelarasan dengan agensi-agensi Bumiputera yang lain, The Cone, MARA, Perda dan semua agensi persekutuan. Itu harus kita jadikan sebagai satu pemangkin bagi pertumbuhan. Dan oleh itu saya dah beritahu kepada Tan Sri Khalid, untuk Pulau Pinang, semua agensi Bumiputera, tidak kira dari mana kementerian atau jabatan, mesti bergerak sebagai satu kerjasama strategik. Saya terima kasih kerana Naib Chancellor USM bersama, kerana bahagian penyelidikan kerjasama ini sangat kritikal bagi kita. Tapi saya ingat, saya percaya SUK akan beri perhatian untuk kegiatan berikutnya. Semua agensi kerajaan persekutuan harus dapat penyelarasan melalui Majlis Pembangunan Ekonomi Bumiputera supaya lebih berkesan dan tidak bekerja dan bergerak secara silo. Dan saya harap dalam tempoh beberapa minggu saya akan dapat laporan tentang pertemuan-pertemuan awal yang diselaraskan, dan mungkin kita tugaskan salah satu orang daripada pegawai sama ada pengurusi Majlis Pembangunan dan sebagainya. Saya akan bincang dengan Ketua Suasana Negara supaya Pulau Pinang akan muncul di antara negeri di mana prestasi penyertaan ekonomi Bumiputera itu di antara yang terbaik di Malaysia, insya-Allah. Hari ini kita juga beri tumpuan tentang industri halal melalui perasmian Penang International Halal Expo. Ini agak menarik. Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara,
tidak terlepas. Pemimpinnya, presidennya atau Perdana Menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat pensijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia. Ini saya ucapkan tahniah kepada semua baik JAKIM dan Majlis Agama Islam yang dapat mempertahankan prestasi kita yang cemerlang dalam memperkenalkan industri halal. Tapi sekarang ini dalam 2 tahun yang lebih begitu, saya menekankan kita tidak hanya harus ekspor sijil halal. Kekuatan kita bukan saja pensijilan, tapi mesti ada sinergi di antara sijil dan industri. Umpamanya dalam perbincangan saya dengan Perdana Menteri Vietnam yang mahu dikembangkan industri halal di Vietnam dan mendapatkan pensijilan halal. Saya mengatakan bahawa perlu kerajaan Vietnam memerhati strategi untuk bekerjasama dengan industri halal di Malaysia. Kerana kalau pensijilan itu sekaligus dapat, tapi harus dipantau. Dan pemantauan itu lebih berkesan kalau ada kerjasama dengan industri Malaysia yang boleh bersama dalam mempertahankan kesinambungan atau kelangsungan industri halal. Terus anak-anak lihat tengok umpamanya, bila kita urus dengan baik dan elakkan daripada penyelewengan, tata kelolanya baik, dunia iktiraf kita. Dan bila dunia iktiraf kita, industri halal di Malaysia boleh berkembang dan kita mengharapkan ianya menjadi kemuncak dan industri halal yang terbaik dan paling cemerlang di dunia. Ini cita-cita kita kerana jumpa Presiden Peru, tadi saya sebut Brazil, Presiden Ethiopia, semuanya tanpa kecuali. Saya agak tertarik dengan hal ini kerana pertamanya pensijilan itu mendapat pengiktirafan tinggi dan keduanya syarikat-syarikat baik Bumi Putra atau bukan Bumi Putra bila dapat pensijilan halal itu diberikan pengiktirafan dan penghormatan. Ini saya rasa kolaborasi di antara syarikat-syarikat Bumi Putra dan Bumi Putra juga harus ditingkatkan di Malaysia ini. Yang kedua yang kita tekankan di sini termasuk himpunan usahawan Bumi Putra. Kita ada unit Bumi Putra yang dikenali bersama oleh Persekutuan dan Negeri. Tapi saya telah membentuk majlis Bumi Putra ini, usahawan Bumi Putra yang dipengerusi oleh Tan Sri Khalid, kerana saya mahu Pulau Pinang sekali lagi ini sebagai contoh bagaimana boleh kita angkat. Baik, FNB nampak berkembang dan tahniah lagi kerana prestasi kita. Sudah jangan pandang ringan hal ini. Pulau Pinang ini dapat persepsi dan gambaran lemah dari segi penyertaan Muslim dan Bumi Putra. Tapi rekod dan faktanya menunjukkan prestasi Bumi Putra di Pulau Pinang secara keseluruhannya itu lebih baik daripada kebanyakan negeri-negeri Melayu di Semenanjung. Dan ini satu kenyataan yang tidak disenangi oleh setengah pihak, tapi ini kenyataannya. Sudah tahu kenapa? Politiknya stabil, fokus kita jelas. Ada yang kata clarity of policies. Apa ada polisi kita? Kita nak angkat martabat ini. Dan kita terima kenyataan, mau angkat kedua Bumi Putra ini, kita lakukan sinergi dengan syarikat-syarikat bukan Bumi Putra. Dan kita bagi tahu syarikat bukan Bumi Putra, kalau kita ada umpamanya kemajuan satu pihak, syarikat bukan Bumi Putra,
dan kita pinggirkan Bumi Putra, negeri tidak akan stabil. Politik tidak akan stabil dan akan timbul kegelisahan seperti yang berlaku di banyak negara. Sebab itu strategi kita ialah mengangkat keupayaan syarikat-syarikat bersama. Begitu juga bila dibincang, awal minggu ini saya bincang dengan wakil-wakil masyarakat India di Putrajaya, saya bincang dan mereka beri beberapa pandangan. Kita dengar. Ini Malaysia ni begini rupa. Kita mesti angkat kedua Bumi Putra, majoriti Bumi Putra, dan relatif nisbinya majoriti Bumi Putra masih di kategori miskin yang mesti kita usaha untuk perbaiki kedudukan mereka. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa untuk memacu pertumbuhan yang segar dan rancak, kita memerlukan penyertaan dan kejayaan syarikat-syarikat tempatan yang banyak dikendali oleh China. Dan sebab itu kita harus dukung dengan harapan dan tekanan supaya mereka adakan sinergi dengan syarikat-syarikat dan penyertaan Bumi Putra. Begitu juga di India. Malam tadi saya bersama dengan masyarakat India Muslim. Kerana dia bukan Cina, dia tak diterima sebagai sebahagian India, dia bukan Bumi Putra. Jadi nampak dia tersisih. Jadi dia kata manalah, di mana? Tak bertempat nak mengadu. Alam keliling membisu. Itu lagu P. Ramlee lama. Mufti ingat kot, saya tak boleh tak ingat. Jadi kita dengar. Betul juga. Dia bukan Bumi Putra. Dan oleh itu kita dengar, dan walaupun dia kelompok kecil dalam masyarakat, ini kekuatan di Malaysia ni. Kalau kita bantu dia sedikit, bagi dia sedikit perhatian, kita tak rugi. Kerana kita bagi perhatian kepada Melayu, kepada Cina, kepada India, kepada Sabah dan Sarawak. Dan ini pendekatan yang penting, saudara. Not very popular, very complex, doesn't satisfy most people, but this is the only cure to ensure that Malaysia remains united and a successful nation. Kalau tidak, kita akan sibuk. Sekejap lagi, bila mai pilihan raya, orang dia jadi pendatang. Bila mai pilihan raya, orang ini, ya, kita kata untuk Melayu. Bila habis pilihan raya, bila kita ada kerajaan, kita sama-sama sibuk perkayakan diri kita dan kelompok kita. Jadi seruan untuk kaum atau agama itu bermusim. Program tidak ada. Kita kena belajar dari pengalaman ini. Ujian bagi kita adalah bila kita ada kuasa. Sama ada kita laksanakan dengan baik atau tidak. Saya selalu pesan, Fahmi tahu, Khalid, dalam parti saya tekankan selalu, masa kita ada kuasa lah, kita harus jelas apa yang kita nak lakukan, elak daripada pembaziran, elak daripada kecurangan dan rasuah, atau langkah memperkayakan diri dan keluarga, dan tumpu untuk bangkit dan bela nasib masyarakat kita. Ini anak-anak yang muda ini memerlukan perhatian. Mereka perlukan pendidikan terbaik. Mereka perlukan disiplin dan ilmu baru. Mereka perlukan peluang dan ruang. Kita tidak boleh cakap soal justice. Saya selalu mengingatkan rakan-rakan tentang teori keadilan. Kalau dalam Islam memang jelaslah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia keadilan itu dia sekalikan dengan ihsan. Care, compassion, baru dia ada justice. Dia tidak fikir hanya meritokrasi. You cakap meritokrasi, you belajar di mana? Di Chongling, di Malay College. Tentulah sekolah terbaik. Kamu ni bandingkan dengan sekolah di Kapit di Sarawak, di Manik Urai, mana ada persaingannya yang adil. Sama juga dengan perniagaan. Bagi syarikat atau bank yang terbesar berjaya,
dengan skim pinjaman di kampung? Tentunya tidak sama. Maka perlu suntikan dukungan kerajaan dan di kalangan pengurus dan pegawai yang PK. Kerana pengurus dan pegawai ini dia bukan ahli berniaga, bukan ahli perniagaan. Jadi dia harus terima. Dia tahu tentang pengurusan, dia tahu tentang peraturan, tapi dia tidak tahu tentang perniagaan. Sebab itu, the humility untuk menerima kekangan, kekurangan dan untuk mendengar cadangan-cadangan baik. Saya balik pada teori tadi tentang keadilan. Ini selalunya yang dikemukakan oleh Rawls. Rawls ini pakar ekonomi, guru ekonomi terkemuka, dan dia sebut satu frasa yang sangat penting bagi saya. Bagi dia katanya, justice itu as fairness. Yang kita bicara soal Bumiputera ini ialah kita betul keadilan, tapi must be fair. Orang yang tak ada modal, kemudian disuruh berniaga, kemudian tak ada pinjaman mudah dari kerajaan. Susahlah dia. Dalam 1001 pun susah. Jadi sebab itu, tanggungjawab kerajaan. Kalau di Amerika disebut affirmative action. Kalau kita dalam justice as fairness, maknanya beri ruang. Ada kita mengapa Bumiputera saja. Kita ada skim untuk masyarakat India. Tekun itu untuk orang Melayu dan juga untuk ada orang India miskin kita dapat. Dulu amanah ikhtiar hanya untuk orang Melayu. Tapi sekarang kita bagi sedikit peruntukan untuk orang India. Kerana ada di kalangan mereka yang tersisih. Ini pendekatan kita. Ini baru disebut justice as fairness. Maknanya, selagi tidak diberi kesempatan untuk orang bangkit, baiki kedudukan ekonomi mereka, kita tidak akan ada fair competition. This country, negara Malaysia ini akan berjaya kalau kita beri perhatian dan jaga kepentingan semua pihak, semua kaum dan semua kelompok. Saya dengar semalam keluhan syarikat-syarikat, kedai-kedai kita mamak lah. Dia kata, Perdana Menteri, tahu tak? Dia kata, dia cuma cerita pasal teh tarik dan ekosistem teh tarik tu. Tak apalah bab tu, tapi dia kata, kerana kita sekat kemasukan pekerja asing, restoran-restoran mamak ni nampak susah nak hidup kerja. Tentu kita kena dengar. Dan terus saya hubungi Menteri Ramanan, Menteri Kesuma untuk berikan sedikit kelonggaran supaya mereka boleh berfungsi dan syarikat boleh berjalan, walaupun bagi amaran tak boleh terus bergantung kepada pekerja asing dalam urusan kecil. Ini kan kedai gunting rambut pun nak kena daripada asing. Dah lah kedai restoran mamak, kerja asing. Kadang-kadang di syarikat-syarikat besar, agensi kerajaan, kita kata kepakaran dan profesional, top profesional tak ada di Malaysia, kita bawa dari asing. Tapi kadang-kadang pegawai dan pengurus ini, dia main ambil, tengok sebenarnya kerja dia, marketing officer, public relations officer, pun mesti bawa dari negara asing. Ini sebab tu saya kata, pegawai dan pengurusan itu harus juga prihatin tentang keperluan negara. Jadi sebab itu dalam kita rangkum, yes, we must have justice, but we must remain fair to satisfy the requirements and demands of the majority of people. Yang bahagian akhirnya ini adalah tentang semiconductor. Pulau Pinang, tahniah. Ini sebuah negeri yang telah muncul sebagai hub semiconductor yang terkenal di rantau ini. Ya. Dan kita lihat umpamanya, dan kejayaan semiconductor ENE luar biasa. Tahu dan Malaysia setelah Perang Teluk, tersangkut semua dunia, semuanya harga barang melambung, ekspor dah kurang. Dan kalau kita bergantung kepada ekspor tradisional, electronics dulunya dan textiles, semua mengudum kerana demand berkurangan. Tapi dalam rekod Malaysia,
Satu-satu negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi berterusan. Bayangkan, suku tahun kedua 5.8% pertumbuhan ekonomi. Luar biasa. Kerana E&E, semiconductor dan Pulau Pinang punyai jasa untuk mempertahankan prestasi ekonomi keseluruhannya yang membanggakan. Jadi, saudara sudah lihat kejayaannya. Baik. Tapi bila kita cerakin balik semiconductor ini, yang dibawa dalam sebagai teknologi baru, soalnya di mana Bumiputera? Jangan dipikir nak ambil tempat orang, nak rampas hak orang, atau nak hantar orang pendatang ni keluar. Ini pemikiran lapuk ni. Tapi apa yang kita fikirkan? Ini sekali panggil termasuk kepakaran dari USM, bincang. Mana dia syarikat-syarikat Bumiputera yang terlibat dalam program semiconductor? Mana yang mampu timba pengalaman daripada syarikat sedia ada? Apa yang perlu kita beri suntukan lagi? Saya panggil dia, saya ingat di pejabat di Putrajaya, dengar pandangan mereka, adakan program ini, luncurkan dan kita selaraskan supaya kita boleh kembangkan juga. Kalau tidak, kesenjangan ini, inequality akan berterusan. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ni. Kerana semiconductor tak payah pergi dapat sijil halal. Mufti tak tahu kena dapat, tak payah kan. Dia kata mufti kita minta sijil halal semiconductor, saya ingat tak payah. Atau si Salim nak submit pun dia. Jadi untuk memulakan ini, saya pastikan supaya kita ada dana awal untuk peluncuran. Kita sediakan sebagai persiapan awal untuk perkukuhkan kegiatan dan kerangka kerjasama ini. Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Okey, boleh untuk mulakan? Ya, ini USM harus fikirkan juga macam mana nak buat. Kalau dalam 3 bulan tak ada rencana, kita tukarkan, hantar ke universiti lain pula. Sekali lagi saya ucap terima kasih. It's a great story. Anak-anak mesti ikuti dengan baik. Apa dia? Halal industri. Usahawan Bumiputera. Semiconductor. Kalau tak ingat, jaga. Apa dia? Yang nombor 1 apa? Halal. Nombor 2? Usahawan Bumiputera. Nombor 3? Okey dulu. Sekarang bagi minum teh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.